بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللغة العربية للصف الخامس. Bahasa Arab tahun 5. Kita buka muka surat 40. Aqra'u wa ata'arrafu. Aqra'u saya baca, wa dan ata'arrafu saya mengetahui. Ta'allumu tabakhi. Ta'allumu belajar. At-tabakhi masak, belajar memasak. Fi akhiril utlatil madrasiyah, pada akhir cuti sekolah. Ta'allamat Khadijah tabkhal makrunah al-maqliyah min ummiha. Ta'allamat sedang belajar, telah belajar. Khadijah tabkha masak, al-makrunah al-maqliyah. Makrunah ni spaghetti boleh, makaroni boleh. Jenis-jenis pasta tu itulah nama dia, makrunah lah. Makaroni boleh. Okay, makrunah, makaroni. Kalau tengok gambar tu makaroni lah kot. Okay. Al-makrunah al-maqliyah, makaroni goreng min ummiha. Okay, kita baca dialog. Ya ummi, wahai ibuku, alimni tabkhal, ajarkan saya tabkhal masak, al-makrunah al-maqliyah. Tabkha masakan, al-makrunah al-maqliyah makaroni goreng. Naam, ya. Awalan, mula-mula, alal ma'a fil qidri, alal ma'a fil qidri summa da'i al-makruna fi. Di atas air, dalam air, pada periuk, fil qidri, di periuk, summa kemudian, da'i letak, al-makrunah fihi, makaroni dalam dia. Kam daqiqatan ya ummi, kam berapa, daqiqatan minit, ya ummi wahai ibuku. Khamsu daqaiq, 5 minit. Khamsu daqaiq, 5 minit. Summa maza af'alu, kemudian apa yang saya buat, saya kena buat. Summa unquli al-makrunah bil mighrafati ila sahni. Summa kamu tukarkan al-makrunah, makaroni itu, bil mighrafah dengan sendok, ila sahni ke pinggan.
sahni pinggannya, ila ke sahni pinggan. Hasanan. Wa maza ba'da zalika ya ummi? Hasanan, baik, bagus. Wa maza, dan apa? Ba'da zalika, selepas itu, ya ummi, wahai ibuku. Iqti'i al-basala was-sum wal-jazara wal-fulfula al-akhdara fi qita'in saghira. Iqta'i, potong, al-basal, bawang besar, was-sum, bawang putih, wal-jazara, dan carrot, wal-fulfula al-akhdara, dan cili hijau, fi qita'in saghiratin, kepada potongan, fi qita'in saghiratin, dalam keadaan potongan-potongan kecil. Hal hiya hakaza ya ummi? Adakah dia macam ni ya ummi, wahai ibuku? Potong dadu kot. Na'am ya binti. Na'am, wahai anakku. Binti, anak perempuanku. Na'am ya binti. Ya, wahai anak perempuanku. Wa maza ba'da zalika ya ummi? Dan selepas itu, apa lagi ya ummi? Apa lagi ya, wahai ibuku? Thumma dha'iha, kemudian kamu letak dia, fi zait as-sakhin, az-zait as-sakhin, minyak panas, wa aqliha, dan goreng dia, ma'al lahmin, bersama daging, al-mafrum, al-lahma al-mafrum, daging cincang, wa salsah al-fulfuli, dan sos cili, wa salsah as-soya, dan sos soya. Sos soya tu kicap lah. Wa salsah as-soya, wal milh, dan garam. Maza ba'da zalika ya ummi? Maza, apa? Ba'da, selepas, zalika, itu, ya ummi, wahai ummi. Dha'i al-makrunah, letakkan makrunah, makaroni itu, wa akhlitiha, dan campurkan, bil makrunat al-maqliyah, fi salasi daqa'iq. Saya ulang. Dan campurkan dia, bil mukawwinat al-maqli, bukan makrunah. Saya ulang balik ya. Dha'i al-makrunah wa akhlitiha bil mukawwinat al-maqliyah fi salasi daqa'iq. Dha'i al-makrunah, letakkan makrunah tu, wa akhlitiha, dan campurkan dia, bil mukawwinat al-maqliyah, dengan rencah-rencah gorengan, fi salasi daqa'iq, dalam 3 minit. Wal'an al-makrunah jahizah lil akl.
Wal'an dan sekarang al-makrunah, makaroni itu jahizatun lil akri, sudah tersedia untuk dimakan. Ya. Okay, itu saja. Nanti bolehlah jawab soalan ni. Okay, sekian.